tentang situasi di Venezuela. Situasi politik. Presiden Nicolás Maduro telah berkuasa sejak 2013 selepas kematian Hugo Chavez. Pilihan raya tahun 2018 dan 2024 dianggap tidak sah oleh pemerhati antarabangsa dan kerajaan AS. Selepas pilihan raya Julai 2024, Maduro mendakwa menang walau hasil undian menunjukkan calon pembangkang Edmundo González Urrutia memenangi 67% undi. Beliau mula memegang jawatan bagi penggal ketiga pada 10 Januari 2025. Maduro bergantung kepada pasukan keselamatan dan pengaruh rasuah ke atas mahkamah untuk menindas bantahan. Beliau juga telah mengizinkan pasukan keselamatan memperkaya diri melalui aktiviti haram seperti perlombongan emas, perdagangan dadah dan pemanasan. Pihak pembangkang yang pernah bersatu di bawah platform bersatu telah berpecah tentang penyertaan dalam pilihan raya masa depan. Kebanyakan parti pembangkang telah boikot pilihan raya berkenaan, menyebabkan Parti Maduro, Parti Sosialis Bersatu Venezuela, mendominasi pilihan raya. Ada sekurang-kurangnya 1,200 orang ditahan selepas rusuhan berkaitan pilihan raya presiden baru-baru ini. Pemerintah Venezuela mendakwa beberapa negara telah campur tangan dalam pilihan raya dan hak rakyat untuk menentukan masa depan sendiri. Situasi ekonomi. Ekonomi Venezuela telah mengalami keruntuhan sejak 2013. GDP telah jatuh sebanyak 80% dalam tempoh kurang daripada satu dekad. Inflasi tahun 2024 ditutup pada tahap 85%, yang merupakan yang paling rendah dalam 10 tahun, tetapi masih tinggi. Negara ini sangat bergantung kepada industri petroleum, tetapi pengurusan yang lemah, rasuah dan sekatan antarabangsa telah menjejaskan sektor ini dengan teruk. Terdapat kekurangan barangan asas, pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meluas. Pada tahun 2024, Bank Pusat Venezuela mengalami kehilangan sebanyak $632 juta semasa cuba menghalang kemerosotan nilai mata wang tempatan berbanding dolar AS. Proyeksi menunjukkan inflasi mungkin melebihi 3 digit pada tahun 2025. Situasi sosial. Hampir 8 juta rakyat Venezuela telah berhijrah sejak 2014, yang merupakan pergerakan penduduk terbesar dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini. Faktor-faktor seperti keganasan, inflasi, aktiviti kumpulan geng dan kekurangan barangan asas dan perkhidmatan menjadi punca utama penghijrahan. Situasi hak asasi manusia di Venezuela semakin merosot dengan laporan tentang pembunuhan tanpa proses mahkamah, penangkapan sewenang-wenangnya, penyiksaan dan sekatan terhadap kebebasan bersuara dan akhbar. Terdapat juga masalah keselamatan yang serius, termasuk keganasan jenayah yang meluas, terutamanya di kawasan sempadan dengan Colombia dan Brazil. Negara ini juga menghadapi masalah seperti gangguan bekalan elektrik, akses kepada air bersih yang terhad dan kekurangan bahan api. Sehingga kini, Amerika Syarikat belum berjaya menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Namun, terdapat beberapa tindakan dan tuduhan yang telah dibuat oleh AS terhadapnya. Alasan AS ingin menangkap Maduro. Tuduhan perdagangan narkoba. Pada Mac 2020, kerajaan AS mendakwa Maduro dan beberapa pejabat tinggi Venezuela atas tuduhan terorisme narkoba, konspirasi untuk mengimport kokain ke AS, serta korupsi. AS mendakwa Maduro bekerjasama dengan kumpulan gerilyawan Colombia Farsi untuk membawa kokain ke AS dan menggunakan sistem perbankan AS untuk memindahkan hasil haram. Pada Ogos 2025, kerajaan AS meningkatkan ganjaran untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan Maduro kepada $50 juta AS. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Maduro. AS tidak mengiktiraf kemenangan Maduro dalam pilihan raya tahun 2018 dan 2024, menyatakan ia tidak demokratik dan diragui kesahihannya. AS juga mendakwa Maduro telah menyekat kebebasan politik, menindas pembangkang dan menyebabkan krisis ekonomi serta kemanusiaan yang teruk di Venezuela. Percubaan untuk menangkap Maduro. Pada tahun 2020, bekas anggota pasukan khas Amerika Syarikat, Jordan Godrio, menganjurkan serangan bersenjata yang gagal ke Venezuela dengan tujuan untuk menggulingkan dan menangkap Maduro. Operasi ini gagal dengan teruk, beberapa orang ditangkap atau terbunuh,
dan Godreo sendiri telah ditangkap oleh pihak berkuasa AS pada Julai 2024 atas tuduhan menyelundupkan senjata 9. Selain itu, pada September 2024, AS menyita sebuah pesawat yang digunakan oleh Maduro dengan alasan pelanggaran sanksi dan Undang-Undang Pengendalian Ekspor. AS mendakwa pesawat tersebut dibeli secara haram melalui sebuah syarikat cangkang dan diselundupkan keluar dari AS. Bagaimanapun, Maduro masih kekal sebagai Presiden Venezuela dan tidak pernah ditangkap oleh AS. Ya, sehingga kini Maduro belum ditangkap oleh Amerika Syarikat atau negara lain. Walaupun AS telah mengumumkan ganjaran sehingga $50 juta AS untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan beliau dan telah menuduhnya dengan kesalahan narkoterorisme sejak tahun 2020. Maduro masih berada di kuasa dan terus menjalankan tugas sebagai Presiden Venezuela. Pada September 2024, Mahkamah Argentina telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Maduro atas tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan dan meminta Interpol mengeluarkan amaran merah untuk penangkapannya, namun beliau masih belum ditangkap. Berikut adalah beberapa cara untuk menapis berita palsu. Semak sumber dan penghantar. Pastikan sumber berita adalah media yang dipercayai seperti stesen berita awam, akhbar harian atau mingguan yang terkenal, atau laman web kerajaan rasmi. Semak juga siapa yang menerbitkan berita tersebut, sama ada penulis adalah wartawan yang sah, dan sama ada akaun di media sosial telah disahkan. Baca lebih daripada tajuk, jangan hanya mempercayai tajuk yang mencetus emosi atau sensasional. Baca keseluruhan artikel untuk memahami konteks dan dakwaan yang dibuat. Bandingkan dengan sumber lain. Perbandingkan berita yang diragui dengan sekurang-kurangnya dua sumber lain yang dipercayai untuk melihat sama ada terdapat persetujuan atau perbezaan dalam maklumat yang diberikan. Periksa tarikh. Pastikan berita adalah terkini dan tidak menggunakan maklumat lama yang tidak lagi relevan. Semak imej dan video. Gunakan carian imej songsang untuk menyemak sama ada imej telah dimanipulasi, digunakan pada masa yang salah atau berasal dari sumber lain. Bagi video, perhatikan sama ada terdapat klip yang dipotong atau diubah suai yang mungkin mencipta cerita palsu. Gunakan sumber pemeriksaan fakta. Banyak organisasi bebas dan media awam mempunyai jabatan pemeriksaan fakta yang menyemak dakwaan berita palsu dan menyatakan kebenarannya. Anda boleh merujuk kepada sumber seperti Snopes.com, Washington Post Fact Checker dan lain-lain. Elakkan bias diri. Jangan tergesa-gesa mempercayai berita hanya kerana ia sesuai dengan pandangan atau keyakinan anda. Cuba lihat isu dari pelbagai perspektif dan pertimbangkan bias yang mungkin ada dalam berita tersebut.